Ada sofa kan, ada bilik katil pun cantik, tilam pun lembut, dapur elok. Boleh tak dalam rumah ambil satu ruang, jadikan itu ruang khas. Kalau tempat tidur ada, tempat makan ada, tempat duduk dengan family tengok TV ada, takkan tak ada satu ruang untuk kita duduk dengan family, untuk semayang di situ, sujud di situ. Ini kita. Jadi sekarang sahabat Al-Quran negeri 9. Seterusnya, jemput yang berdosa Ustaz Muhammad Safyan bin Abdul Rahman, Nazir Masjid Al-Hasanah, bagi menyumbangkan cendera mata kenangan kepada ibu Amelia Tengku Permaisuri. Acara